Sebelum melangkah ke tanah suci, pelbagai persiapan yang kita buat. Tetapi persiapan paling penting bukan pakaian, bukan ubat-ubatan maupun duit, tetapi persiapan dari segi rohani. Yang keempat ni, mesti ramai susahnya. Pertama, betulkan niat. Kita pergi sana memang nak buat ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan ingin membersihkan diri kita ini dan juga hati kita daripada segala kegelapan yang pernah timbul. Kedua, taubat dengan bersungguh-sungguh. Mohon diampunkan dosa yang lalu dan berazam untuk berubah. Ketiga, maafkan orang lain dan minta maaf. Jangan bawa hati yang berat ke tanah suci. Semakin ringan hati, semakin Allah Subhanahu Taala memberikan kita ketenangan semasa beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Keempat, latih diri dengan zikir dan juga sabar. Di sana ada ujian, penat, panas, ramai orang, rohani kuat, menjadikan semua itu ibadah. Semoga Allah SWT memudahkan perjalanan kita sewaktu ke Mekah dan juga Madinah dan terima segala amal kita, insya-Allah.